Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada para penonton kerana bersama kami dalam podcast pada hari ini. Topik perbincangan kita kali ini ialah hubungan diplomatik Kerajaan Abbasiyah dengan dunia luar. Satu topik yang sangat penting dalam memahami kegemilangan tamadun Islam pada zaman Abbasiyah. Untuk perbincangan ini, saya ditemani oleh 3 orang panel yang akan mengupas topik ini dari sudut yang berbeza. Di sebelah saya ialah panel yang pertama, iaitu Encik Ainur, yang akan menerangkan latar belakang dan konsep hubungan diplomatik Abbasiyah. Seterusnya, panel yang kedua, Cik Kamalia, yang akan membincangkan hubungan Abbasiyah dengan dunia barat dan kerajaan Islam lain. Dan seterusnya, panel kita yang terakhir, yang ketiga, iaitu Encik Insyirah, yang akan menjelaskan hubungan Abbasiyah dengan dunia timur serta kesan diplomasi tersebut. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan perbincangan dengan panel yang pertama. Soalan pertama saya tujukan kepada panel yang pertama. Bolehkah panel jelaskan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan hubungan diplomatik serta latar belakang kerajaan Abbasiyah dalam menjalinkan hubungan ini? Terima kasih kepada Rabiatul, moderator kita pada hari ini. Jadi untuk memulakan perbincangan bagi topik kita pada hari ini, yakni hubungan diplomatik Abbasiyah dengan dunia luar, kita perlu lihat terlebih dahulu latar belakang pemerintahan kerajaan Abbasiyah itu sendiri. Apabila kita membincangkan sejarah dan tamadun Islam itu, salah satu era yang kita tidak boleh ketepikan ialah zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah itu sendiri. Hal ini kerana zaman ini sering digelar sebagai the golden age of Islam ataupun lebih kita maklum sebagai zaman keemasan. Dan kerajaan Abbasiyah ini bermula pada tahun 750 Masihi dan ianya berlaku selepas kejatuhan kerajaan Bani Umayyah, di mana Abu Al-Abbas Abdullah As-Saffah sebagai khalifah pertama. Dan di bawah pemerintahan Abbasiyah, empayar Islam pada waktu itu berkembang sangat pesat sehingga kan ianya menjadi pusat kuasa politik serta menjadi bahkan bukan sahaja politik sehingga kan menjadi pusat keilmuan dunia. Dan seperti yang kita sedia maklum, pusat pemerintahan kerajaan Abbasiyah berlaku di Baghdad, di mana di situ berkembangnya pusat pentadbiran, perdagangan, hatta pusat keilmuan. Dan sistem pentadbiran yang tersusun serta gabungan elemen-elemen politik dan keagamaan itu telah mewujudkan kestabilan politik pada zaman itu dan sekaligus menjadi asas penting dalam menjalinkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar. Terusnya, dari segi konsep hubungan diplomatik itu sendiri, hubungan diplomatik itu membawa maksud hubungan rasmi antara dua atau lebih kerajaan yang berasaskan kepercayaan, kepentingan dan juga kepercayaan. Dalam konteks zaman Abbasiyah itu sendiri, diplomasi digunakan untuk mengekalkan keamanan dan mengelakkan konflik serta memperkukuhkan keadaan politik kerajaan di peringkat antarabangsa. Jadi boleh dikatakan hubungan diplomatik kerajaan Abbasiyah terbina atas asas pentadbiran yang sangat mantap dan asas kestabilan yang politik, sekaligus membolehkan Abbasiyah muncul sebagai kuasa besar yang dihormati pada zaman ini. Terima kasih atas penjelasan yang sangat baik sebentar tadi. Jelas menunjukkan bahawa diplomasi memainkan peranan penting dalam pentadbiran Abbasiyah. Seterusnya, saya ingin menjemput panel yang kedua, Cik Kamalia. Bagaimanakah hubungan diplomatik kerajaan Abbasiyah dengan dunia barat dan kerajaan-kerajaan Islam lain, serta apakah contoh hubungan yang boleh diketengahkan? Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Saya akan teruskan podcast kita dengan menyentuh berkaitan dengan hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyah dan juga kerajaan Islam dan juga Barat. Kerajaan Abbasiyah ni merupakan antara kuasa utama dalam dunia Islam dan memainkan peranan yang sangat penting sebagai institusi kekhalifahan. Walaupun dia tidak menguasai keseluruhan negara Islam secara langsung, kerajaan Abbasiyah ni tetap diiktiraf sebagai simbol kepimpinan politik dan agama umat Islam itu sendiri. Hubungan diplomatik dengan kerajaan dan wilayah Islam lain dijalinkan melalui pengiktirafan khalifah dan juga bai'ah serta
perutusan rasmi yang membantu mengekalkan kestabilan politik dalam dunia Islam itu sendiri. Dan Baghdad merupakan pusat pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Dia berfungsi selain daripada pusat pentadbiran dan juga ilmu, dia menjadi pusat diplomasi kepada dunia Islam, di mana utusan daripada wilayah Islam lain datang untuk menjalinkan hubungan politik mereka bersama dengan kerajaan Abbasiyah itu sendiri. Walaupun pada beberapa peringkat kuasa khalifah dipengaruhi oleh golongan lain seperti Turki dan juga Parsi, termasuklah dinasti Boy dan juga Seljuk. Institusi kekhalifahan Abbasiyah ni masih dikekalkan dan terus dihormati oleh kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Untuk hubungan dengan negara barat pula, Abbasiyah ni tidak hanya bergantung kepada peperangan semata-mata, seperti hubungan dengan Empayar Byzantium, di mana mereka ni sering melibatkan konflik, tetapi dalam masa yang sama wujud usaha diplomasi antara mereka ni seperti pertukaran buta dan juga perjanjian-perjanjian tertentu. Antara lain pula, kerajaan Abbasiyah ni menjalinkan hubungan diplomatik dengan Empayar Frank, khususnya pada zaman Charlemagne, sebagai strategi untuk menjaga kepentingan politik dan juga keselamatan mereka. Hubungan diplomatik ini turut membuka ruang kepada perdagangan dan juga pertukaran ilmu antara Islam dan juga dunia barat. Melalui hubungan ini, Abbasiyah bukan sahaja dikenali sebagai kuasa politik, malah sebagai pusat tamadun dan ilmu pengetahuan yang berpengaruh. Jadinya kesimpulan daripada ini, hubungan diplomatik dengan kerajaan Abbasiyah ni, antara kerajaan Abbasiyah ni dengan negara Islam dan juga barat, menunjukkan kebijaksanaan mereka dalam menguruskan hubungan diplomatik mereka secara diplomasi dan juga strategi. Saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kita yang kedua, Cik Kamalia. Penjelasan itu menunjukkan betapa luasnya jaringan hubungan Abbasiyah. Kini, kita beralih kepada panel kita yang ketiga, iaitu Cik Isyirah. Cik Isyirah, apakah bentuk hubungan diplomatik Abbasiyah dengan dunia timur seperti China dan India, serta apakah kesan hubungan tersebut terhadap perkembangan ilmu dan ekonomi? Terima kasih Cik Rabiatul atas soalan itu tadi. Saya akan teruskan dengan mengulas tentang hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyah dan juga negara-negara timur, khususnya China dan juga India. Baik, bila kita sebut tentang dinasti Abbasiyah, ramai akan ingat soal politik dan juga pemerintahan. Tapi sebenarnya Abbasiyah juga berperanan sebagai satu pusat diplomatik dan juga hubungan perdagangan dunia. Mereka menjalin banyak hubungan dengan negara-negara timur, khususnya negara China dan juga India. Dan apa yang menarik melalui perhubungan ini adalah ia bukan penaklukan dalam bentuk penaklukan, tetapi dia dalam bentuk perdagangan, pertukaran ilmu dan juga interaksi budaya untuk membentuk jaringan perdagangan dan juga jaringan antara bangsa yang lebih luas. So kita akan mula dengan negara India. Hubungan dengan India dan kerajaan Abbasiyah ini sebenarnya telah bermula sejak zaman Bani Umayyah, namun telah diperkukuh bermula daripada zaman Bani Abbasiyah. Dan India pada ketika itu memang dikenali sebagai satu pusat ilmu dan khususnya dalam bidang astronomi dan matematik. Dan melalui hubungan inilah banyak karya ilmiah daripada India dibawa masuk ke dalam dunia Islam. Dan salah satu contoh yang sering kita dengar adalah tentang ilmu berkaitan dengan astronomi. Pada tahun 155 Hijrah yang bersamaan dengan 771 Masihi, seorang perwakilan dari India datang ke Baghdad untuk memperkenalkan ilmu astronomi ini, dan tokoh seperti Ibrahim Al-Fazari memainkan peranan penting dalam menyebarkan ilmu ini. Dan kesannya masyarakat Islam pada zaman Bani Abbasiyah menggunakan ilmu astronomi ini untuk menentukan waktu salat, menentukan arah kiblat dan memperkenalkan sistem takwim, dan akhirnya menjadi asas kepada astronomi moden di Eropah. Baik, bila kita beralih kepada China, sumbangan antara kerajaan Abbasiyah dengan China mungkin bukanlah bersifat teori, tapi sangat besar dari segi teknologi. Hubungan Islam dan China berlaku melalui perdagangan dan juga pertembungan ketenteraan di Asia
Tengah, dan peristiwa yang paling penting yang berlaku pada tahun 751 Masihi apabila orang Islam berjaya mempelajari teknologi pembuatan kertas daripada banduan yang mahir dalam teknologi ini. Dan sebelum ini kertas merupakan satu teknologi yang sangat eksklusif pada zaman tamadun Cina. Namun setelah masyarakat Islam belajar mengenai ilmu ini, mereka akhirnya dapat memperbaiki dan memajukan teknologi ini dan dapat membangunkan proses pembuatan kertas yang lebih sistematik dan membina kilang kertas yang pertama dalam dunia dan menyebabkan kertas menjadi lebih murah dan juga mudah untuk dihasilkan. Saya rasa itu sahaja yang saya boleh ulas tentang hubungan kerajaan Bani Abbasiyah dan juga kerajaan di negara-negara timur seperti China dan India. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Insyirah atas pengulasan yang sangat hebat sebentar tadi. Sebagai kesimpulan, hubungan diplomatik kerajaan Abbasiyah dengan dunia luar bukan sahaja mengukuhkan kedudukan politik kerajaan tersebut, malah menyumbang kepada perkembangan perdagangan, pertukaran budaya serta kemajuan ilmu pengetahuan yang memberi kesan besar kepada tamadun dunia. Jelaslah bahawa diplomasi yang berasaskan kebijaksanaan dan toleransi mampu membina hubungan yang harmoni antara pelbagai bangsa dan tamadun. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel atas perkongsian yang sangat bermakna serta kepada para penonton yang setia bersama kami hingga ke akhir perbincangan. Sekian sahaja podcast kami pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi.